Sila sayang. Balong, saya ada Balong, saya ada satu soalan untuk Abang Long. Adik kat atas. Adik tanya apa? Tak adalah. Bisik dulu. Kena minta approval pula. Tak ada apa-apa, Kak. InsyaAllah selamat. Balong, apa ni? Kenapa? Baru ni kan saya bagi open house Abang Long kan. Lepas tu, ni saya tak merungkai seorang-seorang. Saya merungkai secara berjemaah. Kenapa? Tak, semalam saya bagi open house Abang Long. Lepas tu saya sampai lewat sikit lah. Abang Long belum sampai. Lepas tu saya nak nyanyi lagu Wanita Terakhir. Lepas tu Kak Ayah cakap, duet lah dengan Abang Long. Lepas tu saya tak tahu Abang Long sampai pukul berapa. Lepas tu Kak Ayah cakap, lagi 7 minit Abang Long sampai. Sebab dia cakap kat Aca. Tapi Aca, masa tu Aca tak ada kat table tu. Tapi Aca tak cakap dekat kat tu. Itulah masalahnya. So dapat mesej tu tapi tak dapat pun. Tengok dia. Macam mana wahyu mana sampai? Abang Long, macam mana Kak Long tahu Abang Long sampai lagi 7 minit? Kita orang ada ni. Group chat. Risa Skin Group. Grup kerja. Grup kerja. Kita ada grup kerja. Macam tu. Macam tu Ada Aca, Q, Brango, Ijan semua ada dalam. Dah di blok tu, dah dibuang. Aku tak add Aris pun. Awak Mina jawab kan? Dia meminta. Dia meminta. Abang Long, Abang Long. Dia buat kerja belakang-belakang saya ke? Yang pernah Abang Long semalam, Abang Long macam mana boleh matching dengan Kak Long? Klik. Tak, tapi kan Aca pun pakai kualiti juga. Macam pun kan je. Tak, Kan kita memang plan. Macam kebetulan. Kita plan Tapi Kita tak. plan nak pakai baju colour grey kan. Aku lupa lah. Saya ada satu soalan last lah. Setiap kali open house, Abang Long dengan Kak Long mesti matching-matching. Macam mana tu? Sayang. Oh iya sayang. Kontrak Jeka tak bagi. Tak boleh lagi kontrak Itu jawapan Fatah. Jawapan Kak? Jawapan Kak Ya kebetulan. Takkan sekali sama kebetulan. Takkanlah sekali Sebenarnya kebetulan. Kak cakap kadang-kadang kebetulan, kadang-kadang plan. Tapi memang betul kadang kebetulan. Oh plan. Kadang-kadang Akak kebetulan. mengakulah plan. Ada je. Okay, guys. Tapi untuk work purpose lah. Untuk promote. Kan kontrak Jeka tak bagi. Tapi open house. Tak apalah, saya takut kena sumbat stall lah. Saya habiskan soalan saya kat sini lah. Okeylah, saya nak jawab soalan netizen lah. Mari sini. Tanya guys, Tanya siapa nak tanya. Tapi jangan aneh-aneh sangat. Puncher Irfan, alhamdulillah. Tanya guys. Korang tanya ketua netizen korang cepat. Tanya. Irfan, Amstar ada kosong, tak nak. Merah muka Kak Long. Kak janganlah blushing Kak. Kalau Kak blushing, hari pun blushing.